Hari ini kita ulang kaji bab 7.5, Penubuhan Parti Politik. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak parti politik ditubuhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Banyak parti politik muncul kerana semangat nasionalisme semakin kuat dan rakyat mahu bebas daripada penjajahan British. Antara parti yang muncul ialah PKMM, UMNO, MIC, MCA, PAS dan IMP. Setiap parti membawa idea dan perjuangan politik masing-masing. Walaupun berbeza latar belakang, kerjasama antara parti politik membantu mengukuhkan perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Contohnya, UMNO, MCA dan MIC bekerjasama membentuk Parti Perikatan sebagai asas kerjasama politik pelbagai kaum. Kesimpulannya, penubuhan parti politik membuktikan kerjasama dan organisasi politik penting ke arah kemerdekaan. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.